Hello, bertemu baru bertemu Mas Muhammad channel. Bakal pagi tu kami ngau bala bukailah bisi program sambutan Hari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak tahun 2025 kena ke hari Khamis tu 20 hari bulan November tu. Kita akan bertolak nama tu hari ofis JPN Sarawak tu lagi. Kira pukul 7.30 lagi guys. Okay, stay tune. Perkhidmatan Awam di Sarawak 2025. Dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. Tujuan jendela siang pagi Main orang paput gitu. Wow. Tengok sama orang. Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati, pemimpin terus mencurah hati. Ladies and gentlemen, may we all remain standing as we pay homage to our great nation with our national anthem Negaraku and state anthem Ibu Pertiwi. Untuk mulai persembahan sempena Hari Perkhidmatan Awam. Temanya menjunjung hati, bernikmat demi hidup berdiri. Bangsa dan negara, ketika kerja kita amalkan, bertuju menjaga budaya dan pembangunan, bernikmat bakti berjasa. Amanah telah berikat, tahan setia, kobar kenalan. Premier Sarawak atas penganugerahan The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star daripada Maharaja Muhyiddin Tokyo pada 11 November yang lepas. Anugerah berprestij ini merupakan suatu penghormatan besar bukan sahaja kepada beliau secara pribadi tetapi turut mencerminkan pengiktirafan antarabangsa kepada negeri Sarawak. Yang berhormat Premier, hadirin yang saya hormati, hubungan perkhidmatan awam kasih negeri untuk berkembang secara mampan dengan memberi tumpuan kepada ekonomi hijau, ekonomi digital
pembangunan bakat tempatan dan model tadbir urus yang progresif dengan mengekalkan identiti budaya dari akar umbi. Screen for the special video presentation of Public Service Day 2020. Jom sama-sama kita saksikan. Setiap perubahan bermula dengan sebuah langkah merdeka, semangat dan kepercayaan bahawa kita mampu membawa Sarawak terus maju ke hadapan. Ini sekalian. Seterusnya, adalah ucapan oleh figura yang kita sayangi yang telah membawa nama Sarawak ke satu tahap yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Tan Sri KSM tadi, baru sahaja menerima salah satu anugerah pingat tertinggi dari Kerajaan Jepun, iaitu Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star yang disampaikan oleh Maharaja Jepun. Dengan ini, disilakan Pemerintah Datuk Amal Kerajaan Sarawak untuk menjemput dan bersilakan dengan penuh bangganya, bersilakan yang amat terhormat Datuk Pahlawan Tan Sri Jenderal Abang Datuk Rahman Johari, Pintu Datuk Major Negeri Sarawak untuk menyampaikan amanat. Hadir hadirin, kita berikan bukan yang paling gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. This growing presence underscores global confidence in Sarawak's leadership, particularly in renewable energy, sustainability, economic development, and regional cooperation. Our participation in innovation. The success of our plan depends on all of you. Policies and education may set the direction, but it is leadership that gives them meaning. Hence, as we chart Sarawak's future under the 13th MP, strong and values-based leadership at every level will determine how well we execute, how effectively we serve, and how deeply we uphold the trust placed in us by the people. Tahniah kepada semua finalis Advance 2025 untuk menyampaikan anugerah kepada pemenang. Ada 10 finalis bagi kategori Badan Berkanun Sarawak. Pemenang anugerah emas dari Badan Berkanun Sarawak yang akan memulang sebuah trofi dan juga wang tunai RM20,000. Pemenangnya adalah Tabung Baitulah Sarawak. Wajib Tabung Baitulah Sarawak untuk menerima trofi dan juga lagi wang tunai RM20,000. Tahniah diucapkan dan seterusnya. Bagi kategori kita saksikan finalis. Terdapat 9 finalis bagi kategori pihak berkuasa tempatan. Dan hadirin sekalian, pemenang anugerah emas kategori pihak berkuasa tempatan yang akan memulang sebuah trofi dan wang tunai berjumlah RM20,000 jatuh kepada Majlis Daerah Lumbu. Tahniah diucapkan dan sekarang kita bergerak ke kategori Adaptive
Unit Jabatan Premier Sarawak. Kita saksikan finalis bagi ada 4 finalis. Unit. Penerima anugerah emas adalah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak. Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak akan mengulang trofi dan juga wang tunai RM20,000. Baiklah, seterusnya terdapat 9 finalis bagi kategori jabatan. Kita umumkan pemenang anugerah emas kategori jabatan jatuh kepada Jabatan Hari Nasional Sarawak yang menerima sebuah trofi dan wang tunai berjumlah RM20,000. Tujuh finalis di mana pemenang anugerah emas juga mempulang trofi dan juga wang tunai berjumlah RM20,000 adalah milik pentadbiran bahagian 5. Lupa ke nama dia? Baiklah, hadirin sekalian, seterusnya kita beralih ke finalis. Terdapat 6 finalis bagi kategori kementerian. Sudah basi. Dan pemenang anugerah emas kategori kementerian yang akan membawa pulang sebuah trofi dan wang tunai berjumlah RM20,000 jatuh kepada Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak. Tahniah diucapkan penerima bagi Afan dan seterusnya. Kita bergerak seperti korang ketahui kategori yang lain dalam Afan 2025 bagi kategori Badan Berkanun Persekutuan. Kita saksikan finalis bagi kategori ini. Ada 3 finalis. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang anugerah emas Universiti Malaysia Sarawak. Unimas akan mempulang sebuah trofi dan juga wang tunai berjumlah RM20,000. Hadirin sekalian, seterusnya kita beralih ke kategori persekutuan. Kita saksikan finalis. Terdapat 10 finalis. Dan pemenang anugerah emas kategori jabatan agensi persekutuan akan membawa pulang sebuah trofi dan wang tunai berjumlah RM20,000 jatuh kepada Politeknik Kuching Sarawak. Tahniah diucapkan kepada pemenang anugerah kategori jabatan dan agensi persekutuan. Tahniah diucapkan Badan Sivil Reformasi Kerana Berkasi RKB Sarawak. Hadirin sekalian, deklarasi Kuala Lumpur telah ditandatangani oleh Ketua Susun Negara dan semua susun kerajaan negeri sebagai tekad bersama untuk kukuh perkhidmatan awam cekap, inklusif dan mesra rakyat selaras dengan semangat Malaysia Madani. Projek Informasi Kewenangan Birokrasi RKB merupakan inisiatif kerajaan yang dipacu oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC sebagai langkah proaktif dalam memperkasa sistem penyampaian perkhidmatan awam, menambah baik peraturan, proses dan prosedur bagi memudahkan urusan rakyat dan perniagaan dalam berurusan dengan agensi kerajaan. Untuk
Untuk pengetahuan hadirin sekalian, projek ini turut berjaya menghasilkan penjimatan kos pematuhan sebanyak 91% kepada agensi dan orang awam. Tahniah diucapkan dan seterusnya bergerak ke projek RKB yang kedua dengan projek meningkatkan kecekapan proses permohonan lesen kenderaan barangan untuk masuki negeri Sabah dari 13 hari pada serta-merta. Diucapkan kepada Puan Cornelia Bongchai, pengarah LPKP untuk menerima sijil penghargaan. Untuk pengetahuan semua, projek ini telah berjaya memansurkan keperluan surat sokongan yang memberi penjimatan masa besar kepada industri dan menyokong pertumbuhan perdagangan antara sepadan Sabah Sarawak. Seterusnya kita bersilakan yang berbahagia Tok Hajah Irin di Masalah di Pangkalan Negeri Sarawak, Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak. Dan diucapkan dan seterusnya dipersilakan terima seterusnya. Yang berbahagia Datuk Muhammad Junaidi bin Moidin, pengarah Yayasan Sarawak. Anak muda pengurus besar Lembaga Pelabuhan Diri. Dan penerima terakhir dengan gerah ini, silakan Ibu Saudara Puan Claudine Ligong Anak Bujang Pelais Entawi, Pegawai Daerah Pejabat Daerah Kakao. Dan yang diucapkan dan dituliskan dengan sesi fotografi terlebih dahulu. Dan Dibagikan kepada kategori anugerah pegawai contoh perkhidmatan awam persekutuan dan kategori anugerah pegawai contoh perkhidmatan awam Sarawak. hadirin, penerimaan beberapa contoh dihitung berdasarkan kriteria seperti berikut. Hayati menamakan 6 yang bersama Perkhidmatan Awam Sarawak, juga mempunyai rekod perkhidmatan yang bersih, bebas dari siasatan SPRM, tindakan dan rekod jenayah dan menunjukkan prestasi perkhidmatan yang cemerlang. Di samping itu, juga dipilih berdasarkan sumbangan dan perkhidmatan awam Sarawak khususnya dan kemajuan Sarawak pada umumnya, dan juga sumbangan dalam bidang sukan, kesenian, penulisan, pendidikan, kebajikan dan sebagainya. Penerima anugerah setiap kategori ada 3 kumpulan, iaitu kumpulan perusahaan tertinggi, kumpulan perusahaan profesional dan kumpulan pelaksana, dan juga dibagikan kepada pegawai contoh perkhidmatan awam persekutuan dan juga pegawai contoh perkhidmatan awam Sarawak. Hanya seorang pegawai saja yang terpilih dari setiap kumpulan. Tanpa lebih lagi, kita umumkan penerimaan pegawai contoh dari kumpulan pelaksana terlebih dahulu. Hadirin sekalian, penerima pegawai contoh kumpulan pelaksana kategori perkhidmatan awam persekutuan tahun 2024 adalah Puan Hamidah binti Kapur, Pegawai Penjara KA2 dan Jabatan Penjara Negeri Sarawak. Beliau telah berkhidmat selama 27 tahun di Jabatan Penjara Negeri Sarawak dan aktif dalam sukan bowling, badminton dan pentaki serta meraih berbagai kejayaan di peringkat negeri dan kebangsaan. Selain itu, beliau melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan sebagai ahli jawatan kuasa KRT Taman Merdang Kota Semarang. Dan pada tahun 2020, beliau menerima Kategori Perkhidmatan Awam Sarawak. Tahniah diucapkan kepada Puan Tan Yangze, Pembantu Tabir N3 dari Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Beliau telah berkhidmat dengan cemerlang sampai 31 tahun dalam perkhidmatan awam Sarawak dan pernah dianugerahkan pingat perkhidmatan cemerlang APC, pingat perkhidmatan terpuji dan ahli bidang kenyala. Beliau aktif mewakili negeri dalam sukan pingpong di peringkat negeri dan kebangsaan, termasuk Persatuan Pingpong Bangsa dan SUK Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Puan Tan Yangze. Seterusnya, kita beralih ke kategori anugerah pegawai contoh kumpulan pengurusan dan profesional kategori perkhidmatan awam persekutuan tahun 2024.
Penerima anugerah buai contoh kumpulan pengurusan dan profesional kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2024 jatuh kepada Dr. Les Anakmet, Timbalan Negara Sektor Pengurusan Sekolah DG14 dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Beliau merupakan watak utama dalam pengurusan pendidikan di Sarawak dalam merancang dan melaksanakan dasar bagi memastikan hal ehwal pendidikan di negeri ini berkualiti serta mudah diakses. Dan fokus utama beliau adalah untuk memperluaskan jaringan akses pendidikan di kawasan pedalaman dan luar bandar melalui program bantuan kepada pelajar kurang berkemampuan dan meningkatkan pendekatan pembelajaran inklusif kepada semua. Dan seterusnya kita bergerak ke pengurusan dan profesional dari Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2024 adalah milik Puan Dayang Mas Moli Diza binti Abang Jawi, Pihak Ehwal Ekonomi Iqlora di Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak. Beliau merupakan Assistant General Manager Transformation, Innovation and Human Capital di Perbadanan Perusahaan Kayu Sarawak. Beliau juga panel penilai untuk beberapa buah anugerah kualiti Perkhidmatan Awam Sarawak, di Anugerah Kelestarian Inovasi Sarawak Civil Service, Anugerah Premier Sarawak, Convention KIM Megakerjaan dan banyak lagi. Tanya kita ucapkan. Hadirin sekalian, seterusnya contoh kumpulan pengurusan tertinggi kategori Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2024 jatuh kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Syahrul Rasid Sarbini, Provost Universiti Putra Malaysia Sarawak. Beliau telah memainkan peranan yang amat penting dalam usaha untuk menumbuhkan sekolah perubatan veteriner dan sains haiwan di Kuching dengan hasil kerjasama hubungan strategik antara pihak universiti dan kerajaan Sarawak. Dan beliau juga adalah merupakan ahli dan penyedia utama kertas konsep bagi inisiatif Free Nurturing Education Sarawak untuk anak negeri Sarawak. Bagi Timbalan Kerajaan Sarawak bagi Perkhidmatan. Perjalanan sudah beliau selama 3 tahun dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan Sarawak adalah manifestasi pada dedikasi dan komitmen yang tidak berbelah bagi kepada negeri Sarawak. Beliau telah berkhidmat 10 buah kementerian dan di jabatan dan membina pengalaman luas yang menjadikan aset-aset berharga kepada pentadbiran negeri. Sektor bencana, dasar imigresen dan perusahaan buruh, sektor sukan dan juga integriti dan etos kerja. Silakan berbagai bentuk pemberian anak bagi di mana seluruh kerajaan Sarawak bagian pentadbiran terima anugerah gaul contoh kepada perusahaan tertinggi di Perkhidmatan Awam Sarawak tahun 2024. Tanya ucap Pemenang anugerah utama Premier Sarawak bagi tahun 2020 ialah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak. Dipersilakan agensi penerima trofi. dan juga anugerah utama ini Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak akan berpulang trofi dan juga wang tunai RM50,000. Ucapkan kepada Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak menerima anugerah utama Premier. Pelajaran buku 3R yang membuat Premier Sarawak akan mengimbas telapak tangan di Sfera Digital 3R dalam kiraan 3, 2, 1. Allow me to give a brief introduction from the course by Yang Muhammad Premier Sarawak for the 3R book. This book has reflected how we have revisited our foundations, reformed our strategies, and recharged our institutions to deliver real and lasting impact for Sarawak and the world. The Sarawak Civil Service has played a vital role in shaping our development trajectory, and through the guiding platform of Revisit, Rethink, Recharge, our officers embrace the challenge of modernizing governance while staying rooted in Sarawak's values. These principles are reflected in the tangible outcomes we see today. So when we revisit, we reflect with clarity and purpose in Sarawak's economic rebound. Dah selesai